Hello guys, welcome back to my YouTube channel Aiman Ashraf. Pound, pound. Alright guys, hari ni konten apa yang kita nak buat hari ni? Weh, sekian lama aku tak buat konten guys. Sekian lama ya, aku rasa nak dekat berapa bulan dah. 6 bulan ke 7 bulan tak silap aku. Hari ni aku nak buat konten pergi gunting rambut dekat Aiden Barbershop. Aiden Barbershop dekat mana? Dekat Cyberjaya. Dan aku sekarang ni dekat Glen Mary. Perjalanan dekat sana ambil masa dalam 40 minit, 45 minit begitu lah. Sekarang motor ada. Jadi bila dah sampai sana nanti, terus aku akan pergi gunting rambut kat sana lah. Memang kita dah tak ada buat apa lah. Sebab memang tujuan kita satu saja. Tujuan aku nak pergi gunting rambut sebab rambut aku dah macam barai gila nak mampus tau. Ini sebab aku betulkan je. Kalau aku tak betulkan, memang barai habis. Kan? Okay, jadi kita pergi sana dulu. Dah sampai kejap lagi. Stay tune je lagi. Let's go. Alright guys, dengan aku punya helmet sekarang ni, helmet besar gedabak ni, memang aku dah tak boleh buat apa lah sebab aku dah tak ada helmet lain. Sebab motor ni pun aku sewa. Motor sewa dengan kawan lah. Nak sewa motor dengan kawan ni dia murah sikit. Jadi memang helmet pun dia bagi macam ni. Jadi motor dah ada, motor dah start. Kita gerak dulu. Dah sampai sana, stay tune sekejap lagi. Let's go. A few moments later. Okay guys, sekarang aku dah sampai ke Aiden Barbershop lah, dekat Cyberjaya. Sejak aku jumpa korang. Yang tu guys, Aiden Barbershop. Kita dah sampai dah. Selama 40 minit perjalanan. Yang sakit pinggang ke lah. Dengan naik motor je kan. Daripada Glen Mary Shah Alam tu. Dan sampai dah sini. Ini baru kali kedua aku datang barbershop. Baru kali kedua aku datang Aiden Barbershop. Sebab bulan lepas aku dah pergi lah. Aku buat style mulut konon. Style mulut apa benda. Aku nak cuba try mulut ni macam mana pergi dia. Sekali boleh tahan juga dia punya potongan tu. Kira aku suka lah. Kan? Lepas ni kita pergi gunting rambut dulu. Stay tune lagi. Let's go. One eternity later. Okay guys, sekejap lagi nak buat slow momo ni dengan rambut aku dah banyak slow momo gila lah. Let's go. Kalau otak dia lah. Bulan ni baru dapat buat treatment. Let's go. Dia sejuk je. Sejuk palo. Let's go. Memang dia lah tu. Harga murah yang korang boleh datang sini kalau korang nak. Aku dah ngantuk sebenarnya. Tunggu je lagi. Stay tune. Asap dia. Tunggu je lah sampai kering lah kot. Aku tak tahu. Ni first time aku buat treatment yang sampai macam gini. First time seumur hidup aku. Jadi tengok je lah macam mana rupa dia. Let's go. Boleh tahan lama juga ni. Panas dah rambut aku. Gila. Ni panas berpeluh. Apa semua benda segala dapat. Nampak. Siut lah. Okay guys, macam yang korang dah nampak sekarang. Dah gunting rambut lah. Tak adalah
tak adalah potong sangat pun, memang nak potong tepi saja. Nak potong tepi saja, memang aku tak nak potong terlalu pendek, tak nak potong terlalu panjang. Kita buat sosok je, jadi benda boleh jadi kan. Aku lupa nak rakam lah. Jadi korang tengok sendiri lah. Korang tak boleh buat apa lah. Dengan cuaca panas kat ni lah. Sekarang dah jam 12 lah, dah tengah hari lah. Jadi kita pergi makan dulu. Apa-apa kalau korang nak gunting rambut ke apa, korang boleh datang ke Aiden Barbershop. Okay, korang boleh datang kat sini. Memang harga murah lah, harga sangat-sangat murah. Cuci dengan gunting harga total RM30. Okay, cuci dengan gunting sekali total RM30. Dia macam gunting 20, lepas tu cuci 10, dia standard macam itu lah. Kalau dekat tempat lain mungkin korang boleh dapat dalam 40, 35 macam itu. Sini total dia 30 saja dekat Cyberjaya. Korang boleh search dekat Google. Dekat Google Map korang boleh search Aiden Barbershop. Nanti confirm akan jumpa punya. Right. Jadi kita pergi makan dulu. Saya tunjuk lagi. Let's go. Okay guys. Dah sampai tempat makan lah. Dekat office saya IT juga ni. Jadi makan dulu. Oi jangan. Gila betul. Makan dulu. Apa lagi? Gas balik lah. Alright guys, jadi konten aku sampai sini saja. Aku lupa nak record dekat atas motor tadi sebab memang tak boleh nak record sebab apa orang cakap. Yelah takut korang tiba-tiba ada polis ke JPJ lalu tiba-tiba kan. Jadi memang aku tak dapat buat apa lah. Jadi aku dah sampai tempat aku Glen Mary dah. Mungkin akan ada next konten lagi, tak tahu konten apa lagi aku nak buat. Sebab ini memang konten last minute. Sebab aku dapat je mic ni sebab aku nak test mic kan. Bila dapat mic ni memang aku akan buat konten insyaAllah. Sebab bila aku tak ada mic susah. Aku jenis nak bercakap yang kuat je. Sekarang aku boleh cakap slow sikit. Jadi apa-apa pun jangan lupa like, comment, share. And insyaAllah akan ada konten lagi lepas ni. Jadi korang stay tune je kejap lagi. Memang konten vlog saja, tak ada konten apa-apa pun. Nak buat konten prank siapa apa semua benda kan. Jadi korang stay tune je. Assalamualaikum. Korang jangan lupa subscribe Aku dah lama tak buat konten ni, jadi kekok sikit. Jadi jangan lupa subscribe. Bye bye.